Hai semua penyimpan emas. Hari ni aku nak pergi ke Mid Valley South City KJB ya. Aku nak tanya dekat beberapa orang ni, apa kepentingan menyimpan emas. Sama-sama kita tengok respon diorang. Semoga bermanfaat. Jom. Okey, nama saya Rahman. Okey, saya nak cakap pentingnya simpan emas adalah kerana emas ni adalah kalis inflasi. So bila kalau kita perlukan apa-apa emergency ke bantuan ke apa, kita boleh carikan emas tu dengan mudah lah. Itu pendapat saya lah. Okay, saya nak tanya Kak kenapa kita kena simpan emas? Tunjukkan. Simpan emas sebenarnya salah satu untuk elakkan kecairan duit kita lah dengan lebih mudah. Kalau ada emas ni, kita akan berfikir banyak kali, alamak nak guna emas tu, kalau kita nak cash kan agak lambat sikit lah, sebab kita payah kan nak ke kedai apa semua kan. Jadi kalau ada emas ni, dapat selamatkan duit daripada beli yang bukan-bukan. Okay guys, so apa macam? Puas hati tak dengan respon diorang semua? Kalau puas hati, jom kita mula simpan emas sekarang. Kalau nak daftar simpan emas, boleh je daftar dengan aku. Korang boleh scan dekat sini. Ni aku bawa tag sini. Kau scan dekat sini. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi nanti dekat video reaction yang lain. Okay, Assalamualaikum. Terus simpan emas. Bye bye.